Kita hari ni bimbangkan pasal anak nanti nak kerja apa. Kalau tak ambil SPM, tak ada sertifikat apa semua ni, macam mana nak kerja? Macam mana nak dia dapat income ni? Macam mana anak aku nak hidup lah kalau anak aku ni tak ada SPM? Allahu Akbar. Sebenarnya dunia ni tak perlu pun kita nak megah-megah, nak hebat-hebat. Sebenarnya rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan dah. Ada melalui dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi rezeki. Kalau kita istighfar pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kalau kita ingat dia pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Rezeki ni kita tak perlulah kita nak jadi Tuhan. Dan janganlah kita ikut hawa nafsu.